yang akan bersiaran pada petang ini, insyaAllah selama bukan dalam setengah jam ya ataupun per minit, untuk kita bincangkan dua buah buku, satu edukomik dan satu lagi animasi yang baru saja kita lancarkan tadi dengan YBM. Dan hari ini insyaAllah pada petang ini kita dapatkan sedikitlah intro dan juga daripada penulis, daripada mereka yang terlibat dalam menghasilkan produk akhir kita ini. Dan mungkin kalau dapat saya mulakan dulu dengan tim mekanika kita ataupun Dr. Azwan, wakil kepada sahabat kita juga Dr. Loman. Ini adalah siri yang bukan siri, ini adalah siri baru barangkali, ataupun ini kesinambungan daripada survival statik sebelum ini, atau mungkin apa komen Dr. Azwan untuk komik yang baru kita terbitkan ni. Okey, baik. Terima kasih banyak kepada Encik Azli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwan, mewakili tim mekanika. So, kami merupakan pensyarah-pensyarah daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Mekanika dan Automotif. Dan komik yang berjaya dilancarkan pada hari ini, Alhamdulillah, merupakan komik, saya boleh katakan siri yang ketiga sebenarnya, walaupun nama dia berubah, yang mana siri yang pertama dan kedua adalah edukomik yang pertama sebenarnya yang diterbitkan oleh UMPSA sendiri, merupakan komik berlandaskan kursus engineering yang sebenarnya agak susah untuk student-student kita nak belajar. Jadi apa inisiatif yang kami buat adalah untuk kami cuba nak meringankan tekanan student-student yang nak belajar berkenaan dengan statik tu, maka kami keluarkanlah siri komik yang pertama iaitu Survival Statics Part 1, dan kemudian yang kedua Survival Statics Part 2, dan hari ini adalah sambungan kepada statik iaitu Dynamics, iaitu kursus selepas belajar statik confirm kena belajar Dynamics. Maka ini adalah siri yang ketiga. Maksudnya ada kesinambungan daripada naratif yang sebelum ini siri 1, siri 2 yang telah kita terjemahkan dalam bahasa Melayu tersebut, dan ini ada kesinambungan dia. Ya, betul. Watak kita kekalkan dan kita kembangkan lagi dia punya exploration itu. Jadi kepada mereka yang dah mengikuti siri 1, siri 2, dan ini merupakan siri yang ketiga daripada cerita yang telah kita lukis dan tulis sebelum ini, dan kalau berminat ingin tahu apa kesinambungannya, kena dapatkan buku kita lah ya. Betul, Alright. betul. Okay, selain daripada itu, pada asal kita lihat survival static dan sekarang ini survival dynamic ini, ada kesan tak impactnya kepada student setelah hampir 3 dan saya rasa 4 tahun 5 tahun kita dah buat. Ada impact tak hasil? Alhamdulillah. Impact dia saya boleh katakan bukan sekadar kepada pelajar-pelajar universiti lah. Sebab saya pun sendiri mengajar subjek statics, dan bila kita beri kepada student, memang student berminat betul-betul untuk dia nak belajar, dan dia konsep asasnya adalah kita nak bagi student nampak sebenarnya apa aplikasi kursus yang dia orang belajar tu dalam kehidupan seharian. Jadi sebagai nak bagi dia orang nampak dengan gambaran yang lebih jelas, konsep yang kamu belajar ni apa yang kamu boleh implementkan dalam kehidupan yang sebenar. Jadi kita wujudkan dalam bentuk komik macam ni lah. Dan respon yang kita terima alhamdulillah positif. Dan yang di luar jangkaan sebenarnya juga komik survival static, walaupun kita fokus kepada pelajar-pelajar pengajian tinggi lah, budak-budak pun boleh terima. Budak-budak pun boleh terima. Jadi saya rasakan bahawa dengan komik ni, budak-budak bila dia dah baca, at least dia dah berjaya untuk nak terdedah dengan STEM di peringkat yang awal, walaupun dia orang tak betul-betul boleh nak fahamkan konsep tu, tapi dia orang dah nampak lah. Okey, yang ni kalau kita masuk universiti, kita boleh belajar konsep macam ni, dan kita boleh tahu lagi lah, lebih banyak lagi. Okey, asas kepada tercetusnya edukomik yang pernah dibuat ataupun pernah diterbitkan, adakah ia dicetuskan daripada trend yang berlaku di negara Eropah ke, di negara di mana dulu, ataupun ia merupakan satu kaedah metodologi dalam kita memberikan kefahaman terhadap sesuatu teori yang mungkin berat tapi dibuat dengan cara mudah? Adakah itu satu bentuk metodologi ke, trend ke, atau apa sebenarnya bila kita katakan edukomik ni? Okey, inspirasi survival statics dan juga kesinambungan di survival dynamics ni kita sebenarnya peroleh
daripada semasa kita belajar. Saya dengan tim saya lah, majoriti daripada kami alhamdulillah diberi peluang untuk belajar ataupun sambung pengajian di Jepun. Dan di Jepun tu sendiri sebenarnya dia orang mendedahkan dia orang punya pelajar universiti untuk fahamkan konsep-konsep engineering dan lain-lain tu dalam bentuk komik. Jadi bila kita beli dan kita baca tu, oh macam ni rupanya. Dia jadi macam lebih mudah. Sebab penyampaian tu dalam bentuk yang bersahaja dan ada kita boleh nampak dia punya application apa yang kita belajar tu melalui komik. So daripada situlah tercetusnya inspirasi untuk bawa benda tu ke Universiti Malaysia Pahang juga supaya kita boleh share idea untuk bagi pelajar lebih mudah untuk nak fahamkan konsep-konsep engineering. Okay, jadi ia merupakan inisiatif yang dah berlaku di luar di negara mungkin barangkali di Jepun, di US bahawa kaedah pembelajaran menggunakan komik ini menjadi sebahagian daripada kaedah cara yang memberikan kefahaman yang mudah kepada pelajar kepada kanak-kanak remaja yang mengambil subjek-subjek yang seperti ini, engineering dan sebagainya lah. So alhamdulillah kita dah ada seri yang ketiga kepada mereka yang berminat untuk dapatkan survival dinamik ini dan difahamkan ada juga QR code Ada. yang akan membantu pelajar untuk memahami setiap teori ataupun formula-formula yang ada dalam komik ini, betul Ya betul. Daripada awal lagi Survival Static Part 1, Part 2 sampailah ke Survival Dynamics, kita memang sediakan satu QR code yang mana QR code itu adalah video pembelajaran berkaitan dengan kursus statik dan juga dynamics oleh kita sendiri. Maksudnya oleh lecturer-lecturer daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif. Dia menarik sebab kita pun mendapat sekarang ni kita dapat satu lagi peluang terjemahan dengan PTS yang mana dikabarkan kepada itu sudah ada hampir 4,000 naskah telah terjual Alhamdulillah. Saya mendapat report tersebut dan kita akan teruskan dengan seri yang berikutnya lah. So sambutan seperti ini. Mungkin ada hala tuju ke depan tak selepas ini? Ada seri kan keempat atau nak di game kan ke ada perancangan lain tak tim mekanikal ni? Okey. Game tu sebenarnya kita dah cuba pada part 1 lagi. Survival Static part 1 lagi. Kita dah cuba create game, cuma kita beri dalam bentuk macam bonus lah. Okey. Kepada mereka yang membeli, kita ada sediakan satu link bonus untuk nak main game tu dan daripada situlah saya rasa itu akan menjadi satu batu lonjakan untuk kita boleh nak explore lagi game yang lebih advance lagi. Dan kemudian untuk siri-siri yang berikutnya insya-Allah sebab setiap program engineering khususnya mechanical engineering ni kita tak boleh berhenti dekat dynamics. Untuk nak dapatkan knowledge penuh berkenaan dengan mechanical engineering, kita perlu explore lagi berkaitan dengan fluid mechanics, explore lagi berkaitan dengan thermodynamics, heat transfer, benda-benda tu. Banyak lagi yang banyak lagi. Boleh dikomikkan diedukomikkan dijadikan pendidikan. Boleh. Jadi kepada pendengar yang berada dalam talian dan juga yang berada dalam platform ataupun pavilion kita menawarkan satu lagi inisiatif iaitu Educomic yang mana ia merupakan satu inisiatif di bawah penerbit UMPSA bagi memberikan kefahaman yang lebih terperinci dan mudah kepada anak-anak yang berminat dalam kejuruteraan. Jadi kita nak beralih satu lagi. Ini pun menarik Tadi kita lancarkan juga sebuah buku animasi iaitu tentang bertajuk Jom Jadi Usahawan bersama AIM. Dan ini satu kerjasama dengan Duria Plus yang telah kita sign MOU baru-baru ini dan alhamdulillah kita dah berjaya terbitkan dan merupakan satu projek rintis untuk kita buat lagi program-program yang akan datang. Mungkin untuk yang pertama kita tanya panel yang pertama kita lah sebut sedikit apa tujuan sebenarnya projek ini kita lakukan mungkin. Okey, baik, terima kasih banyak Cik Azli. Pertamanya bila saya di approach oleh Dr. Idham daripada pensyarah UiTM, beliau cuba untuk dapatkan satu contribution berarti kita nak sumbang kepada masyarakat, especially kepada anak-anak muda sekarang ni lah. Dan itu kita cuba untuk terbitkan satu buku yang mana boleh memupuk minat dan minda keusahawanan kepada pelajar-pelajar yang di peringkat rendah lah. Rendah dan menengah kalau ikutkan. Cumanya ada perbezaan dengan komik-komik yang lain ataupun kita panggil sci-fi komik. Science fiction komik kan. Cumanya yang ini adalah versi kombinasi dengan Duria Plus yang mana kita consider sebagai satu science fiction Islamik yang pertama di Malaysia kan. Jadi dari sisi pengajaran tu mungkin ada nilai-nilai yang berbeza. Jadi kalau ikutkan minat tu kami
mungkin tidak mampu untuk ada orang kata apa, come out dengan watak-watak seperti tim mekanika. Dan kolaborasi dengan Duro ni merupakan satu added value lah untuk kami ketengahkan nilai-nilai Islamik keusahawanan dan juga ada kombinasi dengan kerjasama dengan Duro Plus. Ya, untuk pengetahuan mereka pendengar juga, kita adakan kerjasama ini untuk mengetengahkan unsur-unsur Islamik tadi dengan watak yang ada dalam Duro Plus tadi untuk kita angkat satu tema dalam keusahawanan Islam, keusahawanan yang berintegriti So kita nak educate ataupun kita nak mendidik daripada kecil lagi tentang konsep-konsep keusahawanan dan penjagaan dengan cara yang mudah simple. Kalau boleh saya simpulkan di situ. Mungkin saya nak pergi pada Puan Nur Azura kita dah tahu sekarang ni dah ada macam-macam alternatif tentang AI dan sebagainya kan. Kita tahu cabaran utama hari ini mereka kadang-kadang nak ada ikon, nak sesuatu yang boleh menarik minat Perniagaan ni mungkin benda yang biasa, tapi kalau di elemen kan, diadakan sinergi dengan watak-watak yang popular, mungkin dia menjadi satu tarikan. So apa pandangan Puan terhadap konsep yang kita sedang usahakan ni? Terima kasih. Mulanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pelajar saya. So kalau dilihat dalam buku tersebut, ilustrasi keseluruhan adalah hasil daripada pelajar saya, which is kita pun tak macam Dr. Naim explain awal tadi, kita tidak menghasilkan karakter itu sendiri, tetapi kita menggunakan karakter yang disediakan ataupun yang sedia ada daripada Duro Plus. Cabaran pertama semestinya agak sukar sebab kita terikatlah dengan karakter yang sedia ada, yang mana kami bertiga dan juga pelajar saya, kita kena faham dulu karakter itu macam mana. Karakter dia. Karakter yang, dan karakter mana satu yang kita nak pilih, yang kita nak ketengahkan seperti mana Encik Azri nyatakan tadi, untuk dijadikan sebagai ikon. Kalau kita faham juga latar belakang karakter yang dipertengahkan oleh pihak Duro ni lebih menekankan unsur Islamik. Jadi kita cuba gabungkan elemen keusahawanan dan juga Islamik. Tapi saya juga bersyukur kerana kami bertiga datang daripada background yang berbeza. So Dr. Naim daripada background matematik, saya daripada komunikasi, Dr. Idham daripada bisnes ataupun ekonomi. Tapi semestinya pakar rujuk utama adalah daripada Dr. Idham lah, iaitu bidang ekonomi. Cuma daripada pihak saya, bagaimana kita nak memilih konten yang sesuai, yang mana kita tak nak lah yang kita buat itu tidak diguna pakai. Dan macam kami lebih target utama kami lebih kepada pelajar sekolah rendah dan menengah, dan semestinya lah kalau mereka mengetahui animasi tersebut, insyaAllah dia mungkin boleh ikutlah jalan cerita ataupun direction yang mana yang kita dah tetapkan dekat dalam buku. Jadi kalau menjawab soalan bagaimana kita nak orang kata nak memilih ataupun nak menjadikan, saya juga tidak nafikan sekarang kita dah ada pelbagai platform AI. Cuma daripada pihak kita bertiga lah, ataupun saya rasa termasuk daripada tim Survivor juga, kalau kata karakter itu dihasilkan oleh AI, dia hilang sentuhan manusia. Emosinya tidak ada. Jadi dia agak dull lah, orang kata kan, nampak keras sangat. Jadi kita masih lagi memerlukan sentuhan manusia, dan kalau nak memilih ikon, saya rasa untuk menarik perhatian pelajar, tak kira lah menengah rendah ataupun di peringkat IPT, mestilah ada unsur-unsur kemanusiaan yang ada emosi, yang mendapat sentuhan manusia, dan insyaAllah ia boleh menarik dan memahamkan sesuatu konsep, tak kisah dalam bidang kejuruteraan maupun dalam bidang keusahawanan. Okey, menarik Puan Zulaikha, dan tentang cabaran tadi, tentang cabaran. Saya nak bertanya pada Dr. Idham lah. Orang kata perancang perancang strategik kepada buku ini dan juga buku usahawan ini, sudah pasti masa nak develop dah ada terfikir bahawa dengan elemen ataupun dengan watak-watak yang ada dalam Duro ini, dah ada dalam minda ni apa, ke arah mana nak bawa mana dah ada karakter, dah ada dia punya DNA dia, setiap watak dah ada DNA. Jadi susah juga sebabnya dengan watak yang sedia ada, berbeza dengan mekanika tadi, dia create profiling dia baru dia create dengan ada watak yang ini dah
ada, sedia ada, kita nak mengguna saja benda tu. Jadi dalam usaha kita nak membentuk setiap profiling tadi supaya dia dapat, kita akan ada CCD yang akan datang sebab kita nak kekal dalam minda anak-anak kita untuk belajar. Cabaran ini bagaimana sebagai arkitek hukum ni nak dihadapi, sebab pasti dia akan ada juga elemen naratif dia dengan watak dia akan sentiasa berubah, dan adakah akan mengganggu juga sedikit perjalanan karya ini pada masa akan datang, atau bagaimana nak menyatukan? Kita tengok dari aspek ekosistem yang lebih besar lah. Pertamanya saya nampak bila kita present idea ni kepada Durio Plus, sebab dia kita boleh kata well established dan well known punya platform. Okay, dan kalau kita tengok dia mendominasi platform Islamik untuk animasi kanak-kanak di Malaysia. Jadi waktu saya pergi present dan propose, dia macam tertarik sebab tidak ada lagi akademia yang buat kerjasama dengan diorang untuk hasilkan buku yang sebeginilah. Okey, itu satu. Dan yang keduanya, saya juga rasa kita turut rasa berterima kasihlah kepada UMPSA punya press sebab sudi untuk bantu kami dari segi penerbitan dan pemasaran. Kita tahu setiap penulis tu kesukaran dia bukan dari segi idea dan kesinambungan, tapi kita kata nak survivability dia di dalam kolam pemasaran dan juga kolam penerbitan tu susah. Kan, tambah kami bertiga ni kira agak barulah. Orang kata apa, ikan-ikan kecil kan. Okey, jadi kita nak bersaing dengan ikan jerung macam tu kan. Tapi UMPSA sediakan satu platform, Durio Plus bagi kepercayaan. Jadi saya berbincang dengan kawan-kawan yang untuk pengetahuan Encik Azli dah kenal mereka lebih dari 16 tahun. Jadi saya rasa chemistry tu ada. Dan kami berbincang, kita kekalkan identiti ilm ni, watak Khalifah Im ni, dengan tapi masih memfokuskan pembangunan bakat dan akademik anak-anak di Malaysia, mengekalkan ciri-ciri keislaman tu, tapi kita fokus pada horizon yang berbeza. Jadi untuk tahu lebih lanjut, mungkin kita akan tahu pada PBA KL 2027. Dia dah rancang ke depan. Kita dah rancang. Tapi kita bagi surprise sikit. Surprise, okey. Mungkin nanti ada lagi satu kejutan untuk karya yang berikutnya. Menarik Dr. Ilham. Cuma saya nak tanya sikit lah. Tadi Dr. Ilham ada sebut bahawa kerjasama dengan Durio ni atas kepercayaan, kita pun sedia maklum, tanpa kepercayaan kita susah nak meneruskan lah. Jadi mengapa pilih watak yang ada pada Durio itu? Apa sebab? Adakah kerana tidak ada pilihan lain ataupun sebenarnya ada karakter ciri-ciri yang dah ada dalam fikiran untuk kita komersialkan, sekurang-kurangnya dalam konteks ilmu akademik lah kan, kita nak gunakan. Kenapa? Saya nampak macam ni. Bila nak hasilkan sesuatu produk ataupun bahan bacaan, pertamanya saya tengok ke mana perginya produk tersebut. Okey, nak kata kita ni orang yang baik, kita tahulah sebagai manusia kita sentiasa orang kata ada cabaran, ada tersimpang dari laluan dan sebagainya. Jadi saya fikir nak melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi saya fikir kalau anak-anak yang kecil ni kita terapkan dengan nilai-nilai keislaman, sebab kalau kita cakap produk-produk buku keusahawanan yang kita kata konvensional ataupun contemporary tu banyak, tapi yang kita kata adanya elemen Islamik tu. Jadi saya cakap mungkin kita dulu tak ada pendedahan tu di zaman saya lah kan. Okey, tapi saya rasa dah tiba masanya kita selarikan nilai Islam tu dalam membentuk bakat dan membentuk masa depan pendidikan anak-anak lah. Jadi saya fikir saya nak generasi yang selepas kami ni dia dapat manfaat dan ilmu daripada wadah yang kami sediakan tu. Okey, menarik. Kita masih lagi bercakap soal tentang konteks komik ataupun animasi dan komik dalam pembelajaran dan UMPSA, penerbit UMPSA telah pun menawarkan satu inisiatif dan inovasi dalam pembelajaran yang mana kita faham cabaran hari ini bukan saja nak teks saja
mereka nak sesuatu yang baru, khususnya dalam konteks kartun, komik dan sebagainya yang boleh membantu meningkatkan kompetensi pembelajaran mereka lah. Baik, saya nak patah balik sedikit kepada survival dynamic sebab saya lihat kan tanpa tim dia bergerak solo dia susah nak berjaya. Dia mesti bergerak dengan tim. Sama dengan usahawan ilmu tadi. Jadi bagaimana Dr. Hazwan dan tim ni boleh bina kesepakatan ni begitu lama dan sebab kita faham masing-masing ni ada komitmen kan, ada cita-cita yang mungkin, tapi sehingga ini saya masih lagi dapat melihat tim ni bergerak dengan sangat kata apa, committed dengan satu pasukan yang cemerlang lah. Kita ada resepi dia. Okey, alhamdulillah. Resepi dia nak kata berresepi sangat pun tak juga. Dia secara kebetulannya memang semua yang terlibat ni alhamdulillah memang orang yang memang minat dengan komik. Okay. Jadi memang boleh faham lah, komik ni boleh nak menarik minat bukan setakat budak-budak kecil je. Orang dewasa pun sebenarnya, walhal pelukis komik tu sendiri pun orang dewasa. Jadi atas minat yang sama tu, bagi saya merupakan satu mungkinlah satu resepi lah kot untuk kita boleh nak sentiasa bekerjasama. Dan setiap seorang dalam tim kita yang ada sekarang ni pun alhamdulillah boleh memberi satu kerjasama yang baik. Dan kami pun sebenarnya, saya cerita sikit lah mungkin di luar daripada soalan, untuk nak buat yang main Sungai Lembing ni pun kami 3 orang pergi. Kena buat research lah. Kena buat research. Kita tak boleh buat cerita macam tu saja. Betul. Kita pergi sendiri ke Sungai Lembing tu, kita tengok dia punya muzium Sungai Lembing, sejarah-sejarah dia, dan kemudian kita explore gua-gua yang tersembunyi dekat Sungai Lembing. Ni saya tak ada cerita lebih-lebih lah, tapi adalah kita berjalan-jalan di sekitar Sungai Lembing. So daripada situlah kita cuba nak dapatkan idea dan terlahirlah siri yang ketiga ni lah, Survival Dynamic. Saya teringat kalau sesiapa yang ada di sini pernah membaca komik Bujal. Suatu ketika dulu lah. Saya dibesarkan dengan komik Bujal. Yang mana sampai hingga hari ini saya teringat lagi kan, satu tempat yang saya nak pergi sangat. Dia panggil Rantau Abang. Kerana dalam komik tersebut, dia menceritakan keindahan Rantau Abang tu kan. Bila kita dah dewasa, kita pergi Rantau Abang tak ada seperti yang dia ceritakan kan. Tapi saya nak menceritakan bahawa daripada kita waktu kecil, kita didedahkan dengan komik yang akan menceritakan positif. Dia akan memberi satu tafsiran dalam memori kita. Satu hari nanti kita nak belajar ke, kita nak pergi ke tempat situ dan sebagainya kan. So ini merupakan satu elemen yang saya rasa kekal walaupun ada AI, orang boleh buat AI sebagainya. Tapi macam kata di Tuan Hamdi dan juga Azwan tadi, kita tak boleh menukar originality yang ada asal daripada kita punya memori kita ataupun daripada fikiran kita lah, menjadi yang lebih original lah. So kita tahu tadi kena buat research juga, bukan komik ni bukan semudah ABC tidak. So bila kita lihat ini dah melibatkan Sungai Lembing, mana dia dah masuk satu segmen baru iaitu sejarah eco pelancongan. Saya nampak. Adakah memang itu tujuan ke arah itu sekarang ini untuk mula meneroka dalam segmen pelancongan, eco pelancongan atau edu pelancongan dari di negeri Pahang? Betul. Kita sebenarnya bila kita hasilkan komik yang Survival Static Part 1 dengan Part 2 tu, kita nampak komik itu dibuat, dia punya suasana lah, dia berjalan cerita dia dibuat di atas sebuah pulau. Lepas tu bila kita dah hasilkan 2 komik, kita tersedar, kenapa kita tak kaitkan pulau tu dengan pulau yang berada di Pahang? Jadi pada masa tu kita adalah Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah, merupakan satu-satunya MTun yang berada di Pahang. Kenapa kita tidak cuba nak dedahkan apa yang specialnya benda-benda tempat-tempat yang ada di Pahang? Jadi oleh sebab itulah kita fikir-fikir, kita explore, kita nampak yang terdekat, yang paling menarik sekarang ni kita nampak adalah Sungai Lembing. Jadi itulah kita ambil inisiatif. Dah alang-alang kita dah memang menghasilkan komik, why not kita hasilkan juga komik berkenaan dengan tempat kita yang sebenar ada wujud, tempat yang sebenar, biar orang nanti boleh tahulah, Pahang ada air terjun yang keluar Pelangi, Pahang ada Sungai Lembing, ada dia punya terowong sangat dalam, berkilometer kedalaman yang sangat dalam. Jadi maksudnya dalam survival dynamic dia ada satu value baru iaitu nilai sejarah yang diangkat berdasarkan sejarah yang benar. Ya, betul. Dan tempat lokasinya pun real, bukan sesuatu betul. Di samping mereka dapatkan pengetahuan dengan mudah tentang dinamik ini, dan pada masa sama mereka akan dapat tentang tempat-tempat menarik yang dipaparkan dalam komik inilah sebenarnya. Betul. Okey. Baik, kita nak
tanya pula ya kalau tim jom jadi usahawan AIM ni, kita faham ya, dia ada dua yang berbeza lah dalam konteks kita nak berikan kefahaman kepada kanak-kanak, antaranya visual lah, kita visual dengan TV kan, dan kemudian kita boleh mereka pelbagai ikon dalam konteks ini, dan kita faham lah tujuan usahawan AIM ni adalah untuk memaparkan sesuatu sifat positif kepada jadi selain daripada yang ini kita bicarakan tentang penjagaan usahawan. So pasti ada elemen lain ya yang boleh diketengahkan juga sebab latar belakang ketiga-tiga ni berbeza-beza. Selain daripada keusahawanan, apakah lagi yang mungkin ada dalam pemikiran untuk dianimasikan menggunakan ikon Durio Plus ni ya untuk dibawa dan diangkat sebagai satu dari siri-siri yang kita faham konten ini mungkin dah bagus, tapi untuk the next dia kena ada seperti macam Survivor Satir ni, dia akan ada siri-siri dan apakah bidang yang mungkin dicebur depan ni. Okay, kami ada beberapa siri mesyuarat meeting. Dah ada dalam mesyuarat. Ada bersama dan bersama penerbit juga. Betul. And then ada satu cadangan bila mana saya bawa ke lebih luas lagi. Kalau ikutkan di universiti, saya merupakan salah seorang fellow di KAIDAS, Center for Artificial Intelligence and Data Science. And then kita ada kepakaran dalam AR. AI ya? Augmented reality. Okay. Jadi bila kita bawa idea tu kepada wakil Durio, mereka nampak benda tu satu keunikan. Maknanya for now kita ada yang secara hands on, and then kita boleh come out dengan satu benda yang digital yang lebih interaktif lah. Jadi saya ada satu framework ya. Itu salah satu. Betul. Jadi maksud sekarang ni seperti yang Dr. sebut tadi, kita pun ke arah TVET ya, semua nak TVET kan. So pasti akan ada lagi sub-sub bidang lain yang akan ditambah lah. Baik, saya nak tanya pada Puan Zura lah sedikit ya. Yang terlibat tadi ada student yang melukis cabaran yang melukis watak lah. Kita tahu dia stroke dia macam-macam tu, kadang-kadang guna macam ni lah, Nazri Salam saya gunakan, dia kena betul-betul original kalau nak pastikan, apatah lagi macam cabaran utamanya adalah dia terpaksa tiru stroke daripada Durio punya pelukis sebagainya. So macam mana kita nak sinergikan benda ni, sebab ni susah, ini bukan benda yang mudah lah, bukan kau boleh letak gambar template lepas tu kita ikut, sebab kita nak buatkan watak-watak itu berbeza-beza, action dia sebagainya kan. So apa sebenar mungkin teknologi yang digunakan ke, ataupun kemahiran apps yang digunakan, atau apa saja software yang digunakan untuk membantu dalam penghasilan buku animasi ni? Macam yang saya maklumkan tadi, oleh kerana kita berkolaborasi dengan pihak Durio, terutamanya untuk watak, itu adalah aset daripada pihak Durio. Okay, jadi pihak kita hanya ilustrasikan secara draft lah ataupun as a storyboard. Cuma kita maklumkanlah kepada pihak Durio apa antara item yang kita perlukan. So sekiranya tak ada, pihak Durio akan buatlah aset memang khusus untuk buku tersebut. Kalau ada, jadi kita akan guna pakai sedia ada juga. Sebab kita pun sedia fahamlah, seorang pelukis, animator, konsep artis, dia orang tak akan buat setiap aset tu setiap masa. Jadi kita sendiri pun ada juga beberapa kengkangan yang mana kita tak boleh nak buat cerita ikut kehendak kita juga, sebab kalau tidak dia memakan masa lah. Jadi apa yang kita buat adalah kita pun ada juga meeting juga dengan pihak Durio, memaklumkan ataupun menyenaraikanlah apa antara aset yang kita perlukan, dan pihak Durio sendiri pun memaklumkan kepada kita ini juga antara aset yang sedia ada, dan untuk menyenangkan dan memenangkan kedua-dua pihak, jadi kita pakailah sedia ada, ataupun kalau yang mungkin simple-simple, pelajar saya akan draft lah. So kalau bercakap tentang software, kebanyakannya banyak dia guna Adobe lah. So Adobe Illustrator, so InDesign untuk kita compile keseluruhan. Jadi cabaran itulah yang paling utamalah. So jadi yang lain-lain cuma kita hanya masukkan beberapa elemen, sebab kalau kita lihat kami bukan saja mengetengahkan komik, kita juga ada beberapa aktiviti-aktiviti yang kita susulkan. Jadi aktiviti itu pun kita buat pelbagai bentuk dan jenis lah. Ada yang berbentuk terkesilang kata, ada yang berbentuk macam eksperimen, ada yang juga
juga pelajar sendiri kena buat macam sedikit kajian ringkas lah. Jadi tujuannya kita nak ada interaktif. Okey, Dr. Idham, saya nak bertanya sebagai yang kata main ya, kata PIC yang terlibat daripada awal, kepada siapa sebenarnya disasarkan buku ini? Kepada tenaga pengajar ke, cikgu ataupun individu siapa sebenarnya pada pandangan Dr. Idham untuk kita pasarkan? Kalau kita tengok data, kita tengok 38% KDNK di Malaysia ni disumbangkan dari keusahawanan lah. Daripada tu kita nampak 40% tu datang daripada pemasaran digital. Okey, dan kita nampak majoriti ni datang daripada golongan yang berumur 18 hingga 35 tahun. Maksudnya belia. Tapi saya perasan bila kita jadi usahawan tu, asas ilmu keusahawanan tu kadang-kala berbeza mengikut pengalaman dan pemahaman individu. Jadi sewaktu kita berbincang bersama penerbit, Durio dan penulis, ke mana kita nak sasarkan buku ni, saya rasa dia kepada semua peringkat. Terutamanya sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat universiti dan mungkin boleh jadi bacaan santai untuk kita yang dewasa. Jadi saya rasa buku ini sesuai untuk semua peringkat. Tapi sebab dia lebih interaktif dan animasi dan sebagainya, mungkin saya rasa majoriti sasaran kita tu kepada sekolah menengah dan sekolah rendah. Tapi saya rasa dia boleh jadi bacaan sampingan lah yang bermanfaat untuk dewasa dan juga belia dan usahawan juga. Okay. Ada usaha nak digitalkan buku ni untuk diakses melalui kata apa, online saja ke, e-book saja ke, ataupun ada usaha tak? Saya rasa itu mungkin kita akan berbincang lebih lanjut dengan penerbit dan Durio Plus sendiri. Kalau ada permintaan yang baik, saya rasa itu adalah satu inisiatif yang baguslah di mana kita digitalkan buku ni. Okay. Alright, menarik. Kita berada di pusingan akhir. Untuk mereka yang berada di sini, kita menawarkan satu diskaun menarik untuk kedua-dua buah terbitan terkini UMBSA Press, dengan mana kalau biasa Survivor Dynamic kita jual dengan 40, hari ini kita ada diskaun lah 20%, dan usahawan AIM ni RM30, RM30 kita ada 20% juga diskaun. Jadi saya difahamkan juga dua-dua ni dah ada orang beli tadi kan, ada orang beli kan. Jadi kita bagi diskaun untuk tempoh ini, dan insyaAllah kita akan ada lagi diskaun menarik selepas inilah. Baik, ini kita 1 minit, 1 minit seorang, mungkin last kali untuk Encik Azwan, kalau ada apa-apa kata-kata untuk buku ini, silakan. Okey, jadi harapan kami lah sebagai tim mekanika ni, kami tak nak berhenti dekat sini sahaja. Okey, dan insyaAllah lepas ni kami akan terbitkan lagi beberapa lagi siri berkaitan dengan engineering, fokus kepada mechanical engineering. Dan saya bagi kredit yang besar lah sebenarnya kepada TS Dr. Lokman yang memang bersusah payah kumpulkan tim supaya kita boleh nak explore lah sama-sama idea ataupun apa yang kita nak mulakan, start daripada statik dulu dengan dynamic. So kesinambungan tu kena ada dan kena jelas. Jadi saya harapkan kita boleh nak maintain kita punya momentum sekarang ni, dan dalam masa 10 tahun insyaAllah lah aku ada lagi 5 ke 6 buku lagi lah. Harapannya lah. Harapan kita insyaAllah. ada semangat. Okey. Okey, untuk harapan dan hasrat lah. Untuk buku ni saya consider bukanlah boleh capai satu level kita panggil magnum opus, iaitu karya agung. Tapi cukup sekadar awalan untuk memberi satu inspirasi kepada anak-anak muda untuk kita pupuk satu minat dan minda keusahawanan daripada awal lah. Dan saya percaya kadang-kadang ada juga kita sendiri ataupun pelajar-pelajar kita, dia rasa dia tak ada skill atau kemahiran untuk apa dia panggil ni, keusahawanan. Tapi mungkin dari segi alternatif yang kita bawa ni, mungkin dia boleh rasa, oh sebenarnya okey je. Kita ada kemahiran, dan benda ni mungkin kita panggil trigger point untuk dia minat dari segi keusahawanan lah. Okey, Puan. Boleh kita panggil semua 1 minit. Kalau bercakap tentang hasrat, semestinya lah sebab kami
saya dengan Dr. Idham bukan daripada UMPSA, kami daripada UITM kan. Jadi secara tidak langsung ini adalah satu kolaborasi inter-university lah, dan interkepakaran yang berbeza, dan insyaAllah kalau kita melihat sambutan yang seperti mana Dr. Idham maklumkan, mungkin ada siri yang akan datang, dan Dr. Naim juga ada maklumkan juga mungkin kita nak ada elemen of augmented reality, kita tak tahu VR ke selepas ini. InsyaAllah kami kalau daripada saya sendiri, daripada pihak UiTM, kami sendiri sangat berbesar hatilah sekiranya kita masih lagi meneruskan kolaborasi ini, dan projek ini dah bukan jadi rintis lah, kita rasa dia dah mungkin dah expand, dah boleh jadi main lah mungkin selepas inilah. So kalau kata daripada pihak saya, sekiranya masih lagi diperlukan dan mendapat sambutan, insyaAllah saya sudi untuk bekerjasama dan menghasilkan lebih banyak karya lagi yang boleh menarik dan memumpuk, mungkin bukan dalam bidang keusahawanan, mungkin dalam bidang yang lain pula. Silakan Dr. Hasrat dan harapan saya rasa simple lah kan, iaitu pertama, usaha yang kami lakukan ni dengan penghasilan buku ini mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terus insaf semua orang yang hadir kan. Alright, okay. Lepas tu yang keduanya, saya harap persahabatan kami ni akan berkekalan lah. Dan yang ketiga, UMPSA Press dan juga Durio Plus tidak serik lagi untuk memanggil kami untuk bekerjasama. Boleh di tanya masa-masa pengarah belakang dia. pengarah. Selagi ada peluang, insya-Allah kita cuba penuhi peluang yang ada itulah. Okey, terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita yang dapat bersama menyampaikan sedikit tentang dua buku yang baru kita lancarkan petang tadi, dan kepada mereka yang berminat untuk mendapatkan kedua-dua buku ini, boleh dapatkannya di Rerurai Penerbit UMPSA dengan harga diskaun 20% hari ini. Dan bagi pihak Ribuan Kamirah khususnya UMPSA, mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang dapat bersama-sama kita daripada petang tadi sehingga ke malam, walaupun janji kita hanya awal. So saya mengambil peluang mewakili pengarah mengucapkan ribuan terima kasih, dan jangan penat untuk terus bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kerjasama ini akan ada hikmah di sebaliknya dan pahala yang berterusan untuk kebaikan anak bangsa kita lah. Oleh dengan itu, saya akhiri program kita ataupun Ribuan Kamirah kita pada petang ini dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Azli, juga barisan